Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama dah tak balik mai tengok kebun. Hari ni 12 hari bulan 10 2025. Saya balik mai tengok kebun lah. Tu dia pokok pisang pun dah tinggi-tinggi dah. Tak lama dah berbuah ni. Sawit alhamdulillah lah. Hijau, cukup hijau tu. Daun dia cukup hijau dengan baja bau ni. Akhir saya mai tengok pantau kebun ni bulan 8. Bulan Ogos 2025 lah. Sekarang dah bulan 10. Pokok pisang tu hidup dengan subur lah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Durian ada lah. Tu ada pokok tu. Pokok yang tepi pondok ni. Kita zoom sikit lah. Bagi nampak buah ya. Kalau mungkin nampak lah. Okey, kat ujung tu. Nampak ah buah durian. Pokok ni main tepi pondok. Dan pokok ni ada sikit buah pun dah besar-besar ni. Buah dah besar-besar. Mungkin bulan depan, bulan 11 insya-Allah boleh dapat hasil lah. Pokok ni saja. Pokok ujung sana tak ada. Sebab dia musim dia tak sama. Ada yang berbuah, ada yang tidak. Tu. Nampak kan buah. Tu buah tu. Nampak. Tengah-tengah tu. Bawah pun ada, kiri pun ada, kanan pun ada. Yang sebelah sini kurang nampak lah sebab cahaya petang ni dah meredup. Okey. Alhamdulillah lah. Pokok pisang cukup subur. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki. Pondok pun dah ada tempat baring. Kalau nak solat pun boleh solat sini. Air ada kat parit sana, boleh ambil air wuduk. Pondok. Ini pekerja saya yang buat lah. Alhamdulillah. Nampaknya macam baru lagi lah buat. Sebab buluh tiang ni masih warna hijau. Alhamdulillah, syukur. Okey, pokok ni pun ada buah ya. Tu, kedua-dua pokok ni ada buah. Tak nampak lah, cahaya petang lah. Dah nak senja. Mana buah dia? Sebelah sini. Tu buah. Tu. Alhamdulillah. Pokok ni pun ada. Kita zoom sikit. Tak nampak lah. Okey, pokok ni pun ada buah ya. Tu. Nanti kejap kita zoom. Mana pergi buahnya. Tu. Itu buah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Durian pun dah ada. Mungkin dalam bulan depan lah, bulan November. Dapat hasil lah, mungkin dah luruh lah. Dah besar-besar dah buah pun. Tak semua berbuah lah. Pokok ni ada 24 pokok. Cuma ada, saya periksa tadi ada 4 pokok lah. 4 pokok yang ada hasil lah, ada buah lah. Yang lain tu musim tak sama. Tak sama. Okey, alhamdulillah, syukur. Buah, alhamdulillah. Dan ini kebun yang sebelah ujung menghala ke jalan raya. Juga ada buah. Pokok ni ada buah lah. Okey. Pokok ni pun ada buah. Okey. Tak jauh lah dengan jalan raya, jalan besar yang menghala ke Air Tawar dan Siawan. Daripada kebun ni lebih kurang 800 meter je daripada pintu masuk kebun ni. Alhamdulillah lah, tengok sawit pun dah besar.
Daunnya cukup hijau. Daunnya cukup hijau. Makna baja yang cukup, air yang cukup. Oh, pokok ni tak ada buah. Pokok gol tu ada buah lah. Pokok yang isinya gol tu ada buah. Pokok yang tengah tu. Ada buah. Pokok ni je tak ada. Okey, ini pokok durian yang isinya berwarna gold lah, berwarna emas. Saya memang gelarkan gold lah. Okey, ada buah pokok ni. Alhamdulillah. Okey, kita zoom sikit. Itu dia. Itu dia buah. Alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah. Pokok ujung sana saya tak pergilah. Pokok ni tak ada. Pokok ni ada. Tu. Ujung tu. Alhamdulillah. Syukur ya Allah.